Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam kelima malam ni. Hari ni kita nak pergi ke Masjid Sultan Hishamuddin, Sabah Bernam. Sekarang kita orang macam biasa lah, 8.30 masih di Tanjung Karang. Dalam 10 minit, 15 minit lagi sampai Sabah Bernam. Laju sikit. Okay, apa-apa kita jumpa kat masjid lah. So, ni saya Faizat. Senyum sikit. Okay. Mishu, more. Kita kat ni Sabah. Untuk masjid ni dia start lambat sikit sebab dia baca dekat sikit lah, tak dengar tu. Dia baca Al-Mulk kan. Dia baca Al-Mulk dulu, lepas tu baru start tarawih. Okay, imam imam masjid tu lah kan. Dia baca santai, tapi satu ayat tu kan, contoh satu ayat tu, biasa kita buat apa, kalau wakaf tu sekali kan, dia mungkin dalam 2-3 kali tempat berhenti lah, macam tu lah. Tapi dia selalu baca dalam satu ayat, 2 ayat dia baca kan. Tapi slow je kan. Yang penting tak ada sangkut lah. Kalau sangkut tadi memang aku ke depan kan. Sekarang ni dekat rumah Zaid, member tengah OTP dengan awet. Aduh, kurang puasa ni kan, kurang break. Fokus tu, farming pala. Make sure kalau kopi ada dia mempisang kan. Tak ada duit lalu. Tapi tadi sebab Zeus tutup awal dia kan. Aduh, tutup awal pula Zeus. Okay, apa-apa, tu je lah. Okay, bye-bye. Sekejap.